Ibrahim buat tak? Tapi Tuhan tukar menjadi kibas. Toreh. Nabi Ibrahim Tuhan tak suruh potong tangan pencuri. Faham? Tuhan suruh potong kepala anak yang paling sayangi, Nabi Ismail. Allah, cuba kita fahami betul-betul cerita. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi ni tak ada muka uduh macam kita. Nabi ni dia yang paling cerdik, dia paling gagah, dia paling berani, dia paling lawa, dia paling handsome, dia paling smart. Maka kalau Nabi Ismail masih kecil lagi, baru berumur 5 tahun, bayang takkan macam anak kita. Mata biru, hidung macung, kulit merah, rambut perang. Bani Israel, orang Palestin, comel lah. Bila Allah perintah Nabi Ibrahim, si ayah ini suruh sembelih anak, tak cakap banyak, dia ambil pisau, asah pula, takut tubuh, letak anak atas riba, tengok, toreh, tak cakap banyak. Kalau kita Tuhan suruh potong kepala anak, kita kata, Tuhan ni Tuhan gila lah ke? Betul tak? Tuhan nak uji Nabi Ibrahim, toreh, tak luk. Bila Tuhan tukar menjadi kibah, baru keluar darah. Lepas tu kita korban. Maka kita rengang je Tuhan turun. Nampak? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kamu menjadi pemimpin di mana saja negara, kamu naik menjadi pemimpin, pencuri laki-laki dan perempuan, sabit kesalahan, cukup syarat, potong tangan keduanya. Bukan potong kepala anakmu macam Ibrahim, potong tangan pencuri. Kita sayang juga. Allahu Rabbi. Maka orang ni zalim. Siapa yang tak laksana hudud, dia zalim. Bila zalim, akhirat dia duduk dalam microwave, atas api, bawah api, kanan api, kiri api, depan api, belakang api. Na'udzubillah. Apa hukum bersalaman atau bersentuhan dengan ibu mertua ketika mana suami belum lagi bersama atau jimak dengan isterinya? Mohon penjelasan. Kita kahwin dengan seorang perempuan, kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Boleh tak pergi jawab? Kalau akad nikah sah tak? Sah tak? Bila sah dah akad nikah, belum jimak lagi isteri, pasal isteri ada dalam bilik. Faham? Baru akad nikah sah. Nah, bila akad nikah sah, ibu dia tu menjadi ibu mertua kita automatik selepas sah nikah. Nah, mak dia jadi mak mertua kita. Faham lagi? Tak perlu kepada jimak. Tak perlu jimak. Yang perlu kepada jimak anak tiri. Baru syarat jimak. Kita kahwin dengan perempuan yang telah janda, ada anak seorang, anak perempuan. Dengar molek kita kahwin dengan mak, dia ada anak seorang, anak perempuan. Bila kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, sah nikah. Maka mak dia tu nama benda dengan kita, isteri ya tak? Sebelum jawab nikah, tunang. Dah sah dah nikah, isteri. Anak dia si perempuan tu jadi apa dengan kita? Saya jawab, orang Ulu Kelang. Kita kahwin dengan orang perempuan yang ada anak dah. Bila sah nikah, perempuan tu nama isteri dengan kita. Anak dia nama benda dengan kita. Anak tiri. Bagus. Orang panggil macam? Anak tiri. Belakang? Ni nak belajar. Kalau tak belajar, tak pandai. Betul tak? Jadi apa? Anak tiri. Jawabnya salah. Mujur tak? Kalau tak mari, tak tahu. Jawabnya bila kita sah nikah dengan mak dia, anak dia bukan anak tiri, anak isteri kita. Faham tak? Bukan anak tiri. Ramai orang faham anak tiri, tak kena. Anak isteri. Dah bila dapat nama anak tiri? Bila kita jimak mak dia. Dah jawab nikah depan Tok Imam, jimak dah.
Jeng Tok Imam ada depan. Bermakna malang karang jimak, betul tak? Jadi malang karang bila kita jimak isteri kita, semua anak dia menjadi anak tiri kita, haram bagi kita. Selagi kita tak jimak mak dia, mak boleh nikah dengan anak, betul tak? Jadi kalau anak tiri tak boleh nikah, tapi kalau anak isteri sah nikah. Faham? Tak apa, boleh suti tak apa dah. Bila faham, tolong khabar ke orang lain. Jadi luah. Nak? Apa hukum merambut menyaraikan orang dengan nama Salam Satu Malaysia? Ni cari badah belaka ni. Jawabnya, Satu Malaysia ni tengok benda maksud dia. Kalau maksud kita duduk bersatu padu dalam aman damai, itu bagus. Tapi kalau maksud kita semua satu arah, benda yang haram pun jadi halal asalkan kita setuju, kalau ni tak bagus. Faham? Sebab ada satu penyakit dipanggil Islam plural. Islam plural atau Islam liberal. Nampaknya ke arah liberal. Islam liberal maknanya kita semua ini Islam. Tapi kalau benda yang salah pun, tapi rakyat suka, okeylah tu. Nampak? Jadi ini nampaknya fahaman Satu Malaysia. Jadi tak berapa comel lah. Nak kata haram semua tak boleh. Kalau tengok maksud dia satu. Mana kita semua berbilang-bilang kau, satu tujuan, satu matlamat, tak apa lagi. Tapi jangan masuk benda yang karut. Tapi jangan sama dengan Assalamualaikum. Ramai orang ditukar, dia kata sama dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum lapah ni daripada Allah. Allah ajar para Nabi, akhir sekali Nabi Muhammad ajar kita hormat orang. Assalamualaikum. Kita nak kata Satu Malaysia, kata Satu Malaysia, jangan samakan dengan salam. Kalau kita kata sama je dengan salam, kita sekali lagi sembahyang isyak, kita salam Satu Malaysia. Fil alami innaka hamidum majid. Salam Satu Malaysia. Memang balik awal gitu. Jangan buat gitu. Boleh tak orang yang tak masuk peperangan baca doa kunut nazilah? Misalnya kita berada di Malaysia, baca doa kunut nazilah untuk saudara kita di Palestin, untuk mengalahkan tentera Israel. Jawabnya boleh. Kerana kunut nazilah ini sunat bila ada berlaku musibah besar. Musibah besar ni macam tentera Islam diserang, dikepung oleh tentera orang kafir. Macam sekarang di Libya sekarang ni perang salib. Amerika, Perancis, Sepanyol, Kanada, Itali itu semua Kristian. Nampak? Bersatu untuk membalas dendam perang salib. Perang salib yang pertama dia kalah dengan tentera Islam. Sekarang sambungan dia, kita tak sedar. Sepatutnya kita ni faham, setiap bumi umat Islam adalah bumi kita, bumi anak-anak kita. Walaupun bumi itu namanya Libya, itu juga bumi kita, kerana dia bumi umat Islam. Bila Libya kena bom, kita turut merasa duka cita dan bersusah hati, baru sah iman kita. Faham? Ni bila orang bom sana, tak apa, kita tak kena bom. Orang bom Palestin, tak apa, bukan Malaysia. Ni orang mainan orang kafir. Dia bahagikan perasaan kasih sayang kita, dipecah-pecahkan dengan sempadan. Soalan seterusnya. Saya pelajar universiti. Pada masa lapang saya jual jersey bola. Tapi jersey bola saya ada jual jersey tiruan. Apa hukum jual pakaian tiruan? Adakah saya telah memakan sumber yang haram? Apa hukum saya solat pakai pakaian tiruan? Adakah Allah terima? Baik. Gini, dengar baik-baik. Dia benda-benda hak asli, hak orang ni, kalau dia tidak izin, asalnya kita tak boleh buat hak tiruan. Contohnya Tok Guru, dia keluarkan satu buku. Ada ustaz tulis buku, karang buku, 2 tahun nak bagi siap. Kita pergi ambil kopi fotostat jual, haram. Melainkan dia izin. Kerana lelah orang tu yang bertahun-tahun, kita ambil kopi sahaja. Sebab tu kopi DVD ke VCD tanpa izin haram. Tetapi dengar baik ni. Ini fatwa ulama-ulama.
Jikalau kita kopi, kita buat yang tiruan itu, kita tidak rugikan orang Islam, tapi rugikan kafir harbi. Hukumnya harus. Sebab apa? Sebab kafir harbi mengkhianati umat Islam. Nak bom umat Islam. Di Madinah Iraq saja 5,000 orang mati bila NATO serang. Jadi kita boleh membalas dengan cetok rampak barang-barang keluaran syarikat dia kafir harbi, kerana walaupun tak banyak,